Wow. Say hi dulu seorang-seorang kepada semua yang ada di Pavilion Bukit Bintang. Hai semua, saya Oda. Hai, Assalamualaikum semua, saya Jepang. Kenapa saya pilih ya? Kenapa pilih? Actually, it's smart lah. It's smart lah because the character itself is not easy. Nak theory itu memang sangat susah. Seorang pengajar itu memang sangat susah. Yalah, kenapa watak you sebagai penyanyi tak faham dengan watak Sifan ni? Kenapa dia buat decision macam tu? I akan buat apa tau sebab yelah, saya faham. Soalan saya, ramai kan yang mengharapkan Zulfa sekarang ni? Sebab kita nak jadikan cerita kan. Mesti setiap cerita ataupun setiap naskah yang kita buat ada cerita yang akan macam apa yang cakap sebagai penonton kita kena tengok ada jalan cerita yang akan ditunjukkan akan bagi pengajaran yang korang tunggu berada di episod 28. Okey, saksikan ulang berbicara kita di dalam. Terima kasih Ampara dan juga terima kasih banyak-banyak.